Ilmu agama ni sangat penting untuk diorang. Saya baca banyak review yang bagus pasal Hati Murni dalam Facebook, dalam TikTok semua. Hati Murni memang provide satu pembelajaran yang sangat baik. Jadi memang saya decide untuk hantar dia kat sini lah. Yang paling saya nampak yang ketara dari segi akademik dia lah. Sebab sebelum ni dari segi hafazan ke, dari segi apa-apa yang berkenaan dengan Al-Quran ke, memang dia agak lemah sikit. So bila dia dah ikut dah berapa tahun dengan Hati Murni ni, nampak sangat perubahan dia yang ketara lah. Dari segi sasiah dia pun okey, dari segi adab dia, dari segi apa yang cara dia bercakap dengan mak ayah dia pun nampak ada yang berubah lah. Ilmu agama ni sangat penting untuk diorang. Jadi saya rasa memang satu keperluan untuk anak-anak sekarang. Setakat ni penerimaan dia memang sangat minat untuk belajar di sini lah. Ustaz-ustaz dia ada bagi tahu dekat saya, bagi feedback ustaz-ustaz kat sini baik. So saya rasa tu banyak yang encourage dia untuk datang belajar kat sini lah. Saya berminat dengan Hati Murni ni lebih kepada program-program yang diorang sediakan lah. Komunikasi sangat baik sebab bagi saya ustazah, ustaz memang bagi kerjasama yang baik. Setiap kali kita bertanyakan apa-apa, respon yang diberikan tu pun laju. Dari segi komunikasi tu memang tiada masalah langsung setakat ni. Memang sangat baik. Memang saya recommend sangat untuk ibu bapa hantar anak ke Hati Murni ni sebab saya rasa Hati Murni ni satu tempat yang segalanya memang ada dekat sini. Apa yang disediakan memang semua ada dekat sini. Dari segi aktiviti, dari segi tenaga pengajar, memang semuanya baik dekat sini.